Hai, Assalamualaikum kawan-kawan, rakan-rakan media sekalian. Jumpa lagi dalam channel Dewa Sakira. Sorry lama tak online sebab mungkin banyak sangat perkara-perkara yang nak disusun dan dibuat, lagipun tak sempat dalam proses perpindahan kan, pindah rumah. Okey, kali ni aku nak tunjuk kat korang satu aktiviti yang menarik yang aku join dengan pusatku, iaitu kita ada buat aktiviti rafting. Rafting bermula dari Sungai Siput sampai ke Sungai Perak, mulai Sungai Perak, dari Sungai Siput ke Kuala Kangsar. Panjang juga. Okey. So kita join sama-sama Yang korang nampak ni adalah di mana kita orang masa mula sampai hari pertama tu, kita orang tengah susun peralatan. Contohnya air, makan-makan ringan, makan tenaga macam pisang. Kita juga pump dua daripada 7 rafting yang ada. Sebab sebelum orang lain sampai, pegawai dan juga jurulatih di pusatku akan test dulu semua peralatan, akan uji dulu jalan-jalan yang ada. So kita akan tengok. Untuk pengetahuan korang semua, yang korang nampak kita orang naik lori ni macam bangla ni, sebenarnya kita berada di pusatku, bergerak dari pusatku. Ini dia kalau korang nak tengok pusatku dia kan. Dari sekolah lama lah saya difahamkan asal pusatku ni adalah sebuah sekolah yang telah berpindah ke sekolah baru. So bangunan kosong ni telah diserahkan oleh guru besar kepada JPN PPD untuk jadikan pusatku. Bolehlah untuk aktiviti sangat sesuai, korang boleh datang sini. Tak adalah sesa macam hotel. So kita akan bergerak dari pusatku ni menuju ke Intan Suraya. Kalau korang nak tahu kat mana Intan Suraya, saya tunjukkan pada korang. Okey. Ni dia Intan Suraya. Tepi Sungai Perak ni, Intan Suraya. Dan jaraknya daripada Intan Suraya ke pusatku atau pusatku ke Intan Suraya ni lebih kurang, kalau ukur dengan Google, 8 km lebih. 8 km ni lebih ni lah kita orang nak tahu ni macam bangla. Kalau korang nak tengok betapa siksanya dengan ada yang pegang kayak, takut jatuh. Memang tak muat lah. Tapi hanya kenderaan itu yang sesuai masuk ke dalam. Kereta boleh juga, tapi sayanglah kereta masuk dalam mungkin akan rosak lah bercala. Ini okey lagi. Jadi yang korang nampak ni jalan masih jalan besar. Nak menuju ke Intan Suraya tu kiri kanannya agak sempit, hanya boleh dilalui oleh satu kereta. Kalau ada kereta selisih, korang akan ni lah. Alhamdulillah dah sampai Intan Suraya. Kebetulan ketika kami sampai di Intan Suraya ni, ada satu grup yang buat perkemahan untuk aktiviti luar. BIG dipanggil, Bina Insan Guru, yang dibuat oleh IPG Ipoh kalau tak silap. So dah ada grup kat situ. Mereka juga berkayak pada hari itu. Yang korang nampak tu mereka sedang warming up berkayak. So kami pun baru sampai untuk setting.
Siapa yang tak pernah sampai Intan Suraya, macam aku first time sampai Intan Suraya ni, tempat ni memang bersih, dijaga, cantik, betul-betul menghadap Sungai Perak. So eloklah korang datang sini, bersih, ada kedai makan, luas dan dijaga rapi. So aku sarankan korang boleh datang sini untuk kemah ke atau healing-healing. Cantik sangat tempat ni. Okay, sekarang ni time kita orang pula tengah unload barang untuk preparation ke Sungai Perak ni lah. Untuk pengetahuan korang secara general, secara keseluruhan, biar aku tunjukkan ke orang kat map bagaimana ataupun jarak daripada Intan Suraya ni. Intan Suraya ni susah tau nak sebut nama dia. Mula aku ingat Raja Eliza lah apa. Banyak betul lah ingat nama Intan Suraya ni. Okay, daripada Intan Suraya ni, kalau ikut Google Maps yang dia tunjuk, sampai ke Kuala Kangsar jarak dia. Okay, kita mula dekat sini. Ini Intan Suraya, kalau korang nampak. Intan Suraya ni dah besarkan map dia. Kita akan menyusur Intan Suraya ni sampai ke Kuala Kangsar. Tengok laluan dia. Jarak Kuala Kangsar. Ini Kuala Kangsar. Di sini. Betul-betul dekat simpang Kuala Kangsar, dekat Pekan tu. Dekat yang ada tempat food court tu. Aku ukur jarak dari sini ke Intan Suraya, lebih kurang check distance to here 20 km. Itu kalau pakai Google lah. So aku rasa kalau betul-betul ukur dalam lebih kurang 20 km, 22 km kot kalau korang ikut liku-liku jalan ni. Kau bayangkan daripada Intan Suraya ni naik, menyusul jalan sampai ikut liku-liku ke betul-betul town Kuala Kangsar. Inilah perjalanan kita orang. Okay.
tak dapat rakam semua perjalanan kami sebab satu bateri dah cukup, aku rakam klip yang bagus je. Sekarang yang korang nampak ni adalah kalau ikutkan checkpoint pertama untuk makan tengah hari. So adalah pembekalan yang dibawa oleh pusat ko bagi kita orang makan tengah hari. Sedap juga tapi nasi pedas gila. Cili dia pedas gila. Orang KK ni buat, orang Kuala Kangsar, orang Sungai Siput ni buat cili sampai ke telinga pedas. Tapi best makan tepi sungai kan. Of course lah kita kena jaga kebersihan lah. Yang datang pula tu cikgu-cikgu kan, takkan tak jaga kebersihan. So korang enjoy lah pemandangan yang aku dapat tunjuk sikit-sikit ni. Kalau betul-betul kita nak rakam yang bagus, first of course kita kena prepare peralatan semualah kan. Tu makanan dah sampai tu, semua orang seronok makanan sampai. Ini cik apa nama? Zura kan nama dia. Tak ingatlah nama dia. Jangan tak kenal sangat lah. Bukan Zura, rasanya nama dia Zura kot. Dia lah tukang pegawai pusat ko yang bawa makanan tu orang lah. Okay, thank you. Okay, macam aku cakap tadi, kalau korang betul-betul nak enjoy pemandangan kat sini, nak rakam semua, korang kena prepare bateri lah, kena plan semua. So ini unplanned untuk rakaman sebab aku betul lah memang bawa. So aku check sekali charge je, tak ada bateri spare. So kalau korang datang, lain kali kalau ada peluang lagi, mungkin aku akan prepare lebih baik lagi untuk buat bateri 3-4, kamera 3-4 angle ke. Tapi itu kena team, kalau seorang-seorang susah lah. So enjoy ya. So kepada yang belum subscribe lah sebab dah lama pun tak buat video ni. Banyak lagi video-video yang tertangguh sebenarnya sebab masalah problem kan. So korang enjoy subscribe jangan lupa. Bye. Assalamualaikum.